Yang dulu saya dah royak kata tak cukup kita baca buku, kita kena berfikir dengan orang, kena berdiskusi dengan orang yang lebih pandai. Tapi ada satu cara lagi, yang kalau siapa saja buat, dia akan lebih dalam ilmu dia dan juga boleh lekat semua ilmu hak dia baca, hak dia kaji, iaitu kena menulis. Selepas baca, kita menulis. Mula-mula saya guna dalam sekolah. Saya mengapa pelajaran dalam sekolah, khususnya mutalaah, tapi saya mengapa dengan menulis. Saya tulis berkali-kali. Apabila kita tulis berkali-kali, dia lekat dalam kepala kita. Begitu juga, saya buat apabila saya belajar bahasa. Saya belajar bahasa, saya baca. Lepas tu saya buat ringkasan apa saya baca. Dalam bahasa yang saya baca. Tak kira bahasa Melayu, bahasa Siak, bahasa Inggeris, bahasa Arab pun, saya buat itulah. Tu. Jadi, menyebabkan saya ingat apa saya baca. Tulis ni adalah satu perkara yang cukup bagus sekali. Buat catatan pun tak apa dah. Catatan rekah apa kita baca, dia akan ingat dan kita boleh merujuk, boleh tengok bila-bila masa.